Okay, arwah ni ada sekali tu saya tengah menulis, dia ada. Dia ada. Tapi dia ada dalam keadaan menangis. Okey lah, sebelum tu ada dengar suara orang nangis, tapi saya tak tahu siapa. Nak kata suara perempuan pun tak, nak kata suara itu pun tak, dia tengah-tengah. Sayup, orang kata kalau sayup, dia dekat. Kalau jelas, dia jauh. Nama kasih ni ditajakan khas oleh di Marhain Shop. Madu asli terlalu mahal di pasaran? Di Marhain Shop, murah bahai. Kini sehat, bukan lagi mahal. Pastikan madu asli. Bukan madu bini. Buka pintunya, aku di belakang. Selamat datang, welcome back to Berancai Podcast. Ya, kita masih bersama Kak Riz, seorang penulis novel. Dah ada 3 Lupa nama penuh kan? Betul. Kak Riz betul. Kau lupa nama penuh ni. Dah menulis 3 novel. Mana satu novel tadi? 3 naskah novel pernah dikeluarkan, tapi 2 dah sold out kan. Betul, dua wujud dengan sosok. Dah. Sekarang novel yang terbaru Cering. Okey, Kak, Cering ni pun salah komplikasi ke apa dalam ni? Dia novel sepenuhnya. Kompilasi. Dia bukan kompilasi. Kan. Novel sepenuhnya. Satu cerita betul lah. Ya. Oh. Tapi tebal juga tu. Tu orang kata apa, dah terlajak menulis lah tu. Tapi memang novel dia kena macam tu Pi. Dia tak macam kalau tengok movie, dia fokus tu jump scare. Kalau novel ni kau kena ada storytelling yang orang nak dengar Mat. Itu yang susah tu. Itu yang buat. susah Betul. So Cering ni kalau kita shortkan dia, cerita pasal apa Kak sebenarnya? Okey, Cering ni mengisahkan bermulanya hari pertama ataupun orang kata saya punya pekerjaan pertama. Bermula daripada situ, rentetan terus sehingga ke sekarang ni lah. Oh, masa cerita pasal Kak semua dalam ni? Ya, sampai saya. sekarang? Ya, saya. Itu bezanya. Sosok zaman sekolah. Yang Cering ni zaman pekerjaan. Oh, wujud yang jadi orang saya asingkan lah. Ini ada apa? Jilid kedua. Ini pun tak habis ke cerita, Mat? Ya. jilid 1. Sebab ini baru jilid 1. Jilid 1 ni kira saya rangkumkan secara, saya ambil sikit-sikit daripada zaman saya bekerja, belajar and then bekerja di hotel. Jadi benda tu secara saya tak nak orang kata apa, habis dekat situ. Jadi bila masuk jilid yang kedua, saya akan susun balik. Kalau zaman belajar, apa kisah dia? Satu buku tu, jilid kedua dia, contohlah jilid kedua tu zaman saya belajar saja. Kalau kata 6 tahun saya belajar, 6 tahun dah cerita dia. Oh, mana 1 tahun ni? Oh, kan. Kira macam contoh remaja, apa kisah tentang remaja tu yang terjadi. Ya. Kira bersambung lah daripada bab 1 sampai hujung tu bersambung. Dia bersambung. Nanti hujung-hujung ada lagi sambung. Jadi orang akan tunggu jilid yang kedua. Okay. Kira boleh jadi macam Cering ni Kak. Ya. Ada banyak hantu yang ada lah. Nak kata hantu tu pada saya itu terlalu, apa orang kata, ayat tu tak sesuai. Okay. Sosok lah. Sosok pun tak. Apa tu Kak? Macam mana saya nak katakan ni? Sebab Entity, benda ni tak semestinya. Entity Ya, lebih kurang entity lah. ya. Okay. Berapa lama nak buat Kak satu novel ni? Yang Cering ni saja. Dekat belakang tu ada saya punya tarikh mula menulis dan tarikh akhir menulis sebelah dalam, sebelah belakang tu. Saya pun dah tak ingat. Oh, okay. Yang ni tarikh terbit. Mula menulis, ni. ya. Bulan Februari 2023, bulan Disember. Lebih kurang setahun jugalah. Ya. Siap ada tulis pukul berapa tu mula menulis? Ya. 12 malam dah tulis Pi. Ya. Memang seram. Pukul 1 baru tulis. Sebab saya menulis memang sebelah malam. Oh. Selepas pukul 12 Oh, orang malam. kata roh tu ada lah. Penulisan tu kan. Ya, betul. Entity. Ya, betul. Jadi pernah tak sepanjang mungkin masa Kak menulis novel tu, ada tak mungkin ada entiti ni yang datang cuba berkomunikasi macam nak sampai ke sesuatu ke?
Kita cerita pasal cering ni lah novel ni. Bukan cerita pun tak, pasal ni. maksudnya pengalaman lah. Okay. Pengalaman ada. Mana macam dia nak cerita something ke, suruh sampaikan kat orang ni apa ke. Kalau dalam cering tu ada, kalau tak silap saya cerita sewaktu saya bertugas, waktu saya belajar di Universiti Kebangsaan, tapi masa tu saya PJJ. Pendidikan jarak jauh. Saya bekerja sambil belajar. Yang macam awak maksudkan tadi tu, kawan saya sendiri, kawan roommate saya sendiri, dia ni dah bertunang. Tapi saya tak tahu pun yang perempuan tu kawan saya lah, yang arwah tunang tu, dia dah sebenarnya dah tak ada. Tapi saya nampak dia. Saya masih boleh communicate dengan dia, pergi kuliah sama, makan di kafe sama. Yang perempuan ni? Saya sendiri dengan arwah tunang dia, yang lelaki. Yang lelaki. Ya, yang perempuan ni tak nampak. Cuma dia kata, Riz, kau ni cakap dengan siapa? Dia selalu tegur jugalah. Dia selalu cakap, apa ni, kau ni suka cakap sorang-sorang, kau ni suka mengarut-ngarut. Mana dia mengarut? Tuhan betul lah depan mata. Jadi kawan saya ni tak percaya. Bila last habis saya punya sesi PJJ masa tu, bila saya tanya dengan urus dia kata, arwah ni sebenarnya ada register untuk PJJ, untuk kita punya kuliah PJJ. Dia sebenarnya ada tapi dah tak ada. Mula saya tak faham juga apa maksud dia tu. Rupa-rupanya dia memang ada register tapi tak sempat mengikuti sesi PJJ tu. Dia meninggal langgar lari 2 minggu sebelum PJJ. Jadi benda tu macam arwah ni macam nakkan saya dengan bekas tunang dia tu sentiasa close, rapat. Jadi macam kita orang tak terputus hubungan. Tapi masa tu saya rasa macam something yang saya rasa memang susah saya nak lupa lah. Muka arwah tu, saya ingat lagi nama dia, arwah Rashid bin dia meninggal kena, saya cuma cakap dia langgar lari. Sebenarnya dia digilis trailer berlipat dalam tayar. Tayar trailer tu memang hancur-hancur habis. Dia dah berlipat tu, orang cuma cakap langgar lari, tapi sebenarnya dia takkan buka kes tu. Yang saya tahu dia habis-habis itu je. Tapi kawan akak tu tahulah yang akak bercakap dengan tunang ni, ke dia tak tahu? Dia pelik. Macam mana saya boleh tahu nama arwah tunang dia tu Rashid? Rashid mana ni? Dia kata. Sedangkan pergi kuliah, sarapan ada je. Jadi dia macam pelik lah. Kenapa kan? Yang itu saya rasa macam, saya macam ya betul aku nampak orang yang betul macam ni. Orang yang betul tapi orang lain tak nampak. Masa akak dah tahu yang tunang dia tak nampak lelaki tu, akak nampak lagi lah? Saya cuma nampak 2 hari. Hari yang pertama selepas sesi pendaftaran, waktu tu nak makan tengah hari, saya nampak dia. Sebelah petang tu kita nak makan malam. Esoknya tu sarapan dan kuliah pada sesi pagi saja. Lepas tu dia dah tak ada. Biasanya kita orang PJJ ni, kita orang kuliah PJJ ni biasanya semester cuti sekolah. Seminggu lah saya dekat UKM. Jadi dia habis dekat situ je. Maksudnya dia macam dia nak menyampaikan sesuatu. Mula-mula tu saya tak tahu. Bila dah jadi macam ni baru saya mungkin sebab ni kot. Macam tu lah lebih kurang. Tapi tak pernah ke macam ada pengalaman lah yang memang real, memang cakap macam tolong sampaikan kat dia ni, aku macam ni ke? Ada? Dalam cering ada. Dalam cering. Kalau dalam cering kau kena beli cering. Dia tak boleh cerita kat sini. Pernah tulis tu. Sebenarnya kat macam nak dapatkan novel cering? Okey, untuk dapatkan novel cering ni boleh terus DM saya. Kalau tak silap dalam tu saya tak ada bagi nombor telefon, tapi boleh di Facebook saya, Nazir Reza. Tekan saja link dekat situ sebab saya ada letakkan link www.whatsapp.my/ ada nombor telefon. Okey, order cering satu sekarang tak payah order lagi sebab benda dah ada. Jadi terus tekan link tu je, terus pada saya dan insya-Allah ada rezeki, adalah. Sebab benda ni memang limited edition. Nanti kita letak link kat bawah. Boleh juga kita letak link kat bawah.
Okay, sebenarnya aku nak tanya kisah apa lagi. Cering ni apa maksud cering? Wah, Sebab bahasa yang boleh kata jarang didengar lah. macam kerdas ha. Bukan. Itu cering. Itu jering. Cering. Kau ni. Okey, cering ni kalau nak diikutkan bahasa logat utara, Kedah. Cering bermaksud meremang. Logat utara. Kau bini orang Kedah pun tak tahu. Apa dia ni? Aku jarang meremang, kadang jarang meremang. Bini kau selalu cering. Mana? Meremang ya. Itu sebab Tapi dalam bahasa Indonesia orang lebih suka guna perkataan merinding. merinding. Meremang ni jarang. Merinding. Ya, merinding. So kau nak tanya cerita apa kau nak tanya? Alung ada benda nak tanya. Aku tahu Alung ada benda nak tanya. Aku masih stuck dengan cerita ex tunang tu. Sebab cerita dia macam tergantung macam tu. Kira akak jumpa tu orang tu dia normal lah, macam manusia biasa je. Masa mula-mula saya jumpa tu, waktu tu selepas sesi pendaftaran untuk kuliah, waktu tu makan tengah hari, saya duduk di meja yang bersebelahan dengan tak silap saya kolam buatan. Di kafetaria tu lah. Dia duduk meja sebelah. Jadi saya tengok dia tu termenung tengok kolam tu. Dia tak makan. Ada makanan depan dia, tapi dia tak usik. Sampai saya bangun nak balik ke bilik penginapan, dia masih lagi dekat situ. Saya tak tahu. Saya nampak belakang dia. Depan saya tak nampak. Kiranya akak pergi jalan sekali, pergi beli makanan sekali dengan dia macam tu? Tak. Oh. Masa tu saya dah beli makanan, saya duduk dengan kawan saya. Dia dah ada dekat situ. Tapi dia tak makan. Dia duduk je, dia tengok je air dekat kolam tu. Air tu bergenang macam tu je kan. Dia tengok je, dia macam termenung. Jadi saya kata, kenapa Mamat ni tak makan kan? Member saya tegur, Riz, kau tengok apa tu? Tu Mamat kat belakang kau tu. Dia tengok, mana ada, tak ada. Kau ni lalok katnya, ngantuk katnya. Jadi saya rasa dia cakap tu macam dia ingatkan saya ni cakap main-main lah. Tapi yang saya masih ingat lagi muka arwah tu sampai hari ni lah. Tapi dia tak ada suruh akak macam sampai kan kat tunang dia ke apa-apa? Dia bukan sampai secara nyata. Dia pandang lah. Dia macam dalam masa tempoh seminggu saya di masa khusus tu, masa saya PJJ tu, kuliah tu, kawan saya yang sebilik ni, nama dia saya pun dah lupa dah siapa nama. No. Bukan. Selalu no. Dia Syira, baru saya ingat Syira. Okey, dia selalu balik lewat. Kadang yang saya pelik tu, bilik tu kita dah selak, pintu dah ketap. Macam mana dia boleh masuk? Tahu-tahu dah ada dekat meja tulis. Kita ni risau, dia tak balik-balik. Saya cakap, macam mana kau masuk Dia tak jawab. Jadi sebenarnya arwah nak menyampaikan jangan sampai terputus hubungan. Macam dia boleh tahu yang saya boleh saya masih boleh kekalkan persahabatan dengan Syira ni sampai saya rasa saya dah lost contact dah puluh tahun dah dengan Syira ni. Tak tahulah wallahualam dia masih ada lagi ke tidak kan. Tapi arwah ni eksklusif juga ni. Arwah ni ada sekali tu saya tengah menulis, dia ada. Dia ada. Tapi dia ada dalam keadaan menangis. Dia menangis tu maksudnya mungkin saya nak kata salah saya ke atau macam mana pun saya tak tahu. Sebab kita dah makin lama kadang-kadang tertukar nombor telefon ke apa kan. Sebab dia duduk di Kedah, di Changlon. Saya di Selatan. Jadi masa tu kan mana ada handphone apa benda semua kan. Jadi yang first sejak lepas daripada PJJ tu, saya jumpa arwah ni datang balik. Kalau tak silap saya dalam selang setahun dah lebih kurang. Betul lah, selang setahun. Tapi dalam keadaan menangis, dalam keadaan hancur lah. Aduh. Hancur sebab mana akak nampak yang dia dah hancur. Masa mula-mula tu normal. Allah. Jadi dia dalam keadaan dah hancur. Kita boleh bayangkan bawah trailer macam mana dia bergulung dalam tayar tu. Macam tu lah, lepeh. Dia datang menangis. Dia datang menangis. Saya tak tahu sebab apa. Adakah saya ni sebab saya tak meneruskan hubungan lagi dengan bekas tunang dia ke, ataupun saya pun tak tahu. Yang itu saya demam sebab ngeri. Tengok muka dia pun saya tak sanggup.
Dekat rumah ke apa? Dekat rumah saya. Masa tu saya dekat tempat kerja lah, kalau tak silap saya. Dia ada bagi tahu kak dia nangis sebab apa ke? Ada bagi tahu? Dia tak bagi tahu, Dia tapi senyap nangis terus lah. dari masa dia nangis tu kita dah boleh macam kita boleh dapat clue tau. Macam saya cakap tadi, mungkin disebabkan saya tak menyambungkan lagi silaturahim dengan bekas tunang dia tu. Mungkin sebab itulah. Sebab nak katakan kita tak tahu mana satu yang salah sebenarnya kan. Benda tu terputus macam tu je. Itulah macam lebih kurang. Kalau aku tu Alah kau ni kau di mana? Itu nangis Sound betul man. sound effect. Tapi kalau aku tu aku pindah tempat kerja tu. Pindah pun tak boleh juga. Dia tetap Itu ikut. masalah. Tapi boleh jadi dia nak dia datang tu kak baru-baru ni ke apa? Tak ada baru juga lah. Selepas saya habis study di UKM, selang setahun kata tadi. Selang setahun. Masa tu saya masih mengajar lagi. Dia datang. Tapi mujur masa tu dia datang waktu siang lah. Sebelum petang tu saya nak pergi. Saya mengajar sebelah petang. Dia datang pagi. Kalau dia datang malam, malam lah. Hilang terus ke situ. Dia dalam keadaan yang kata hancur. Ya, lepeh. Memang lepeh-lepeh macam kertas tu. Sekeping gitu. Nangis man. Tapi boleh jadi dia nangis sebab bekas tunang dia dah ada orang lain kot. Sebab dia mungkin dia terlalu sayang dengan tunang dia. Sampai orang yang dekat pun dia nak suruh jangan putuskan hubungan. Mungkin tu lah Boleh jadi lah. boleh jadi. So akak ada pengalaman hotel kan? Hotel mesti banyak cerita kak. Paling banyak. Cuba share satu. Baik, untuk yang saya kan nak kata mungkin pada awak seram, pada saya tak seram. Okay, boleh? Okey. Waktu tu ada satu level di hotel ni, kita tak panggil dia tingkat 4. 3A. Kita panggil sama ada 3A Betul lah? Betul Betul. lah. ataupun tingkat 5 ataupun 3.1. 4 kita takkan sebut. Ya, mati lah. Ya. Tapi di hotel tempat saya bekerja ni, memang saya rasa sampai habis nyawa lah saya rasa. Memang saya ingat sampai mati lah. Waktu tu biasanya hotel ni ada masa-masa dia yang guest akan kurang. Selain jadi di sekolah ha. ya, biasanya time tak busy. Jadi staff saya ni biasanya yang paling kerap nampak housekeeping. Staff yang kemas bilik. Jadi waktu tu sepatutnya level tu tak boleh dibersihkan. Tak boleh, memang tak boleh. Pantas larang ke apa? Dia ada kisah dia. Bilik Maknanya ke satu floor? Satu floor. Satu floor mana tu satu floor memang biar macam tu. kosong, tak ada siapa guna. Oh. Customer pun tak ada, staff lain tak boleh masuk suka-suka. Okay. Masuk suka-suka tu ada yang Panggilan. ya tak boleh. Cerita lama lah maksudnya. Ya, cerita betul. tu. Dia bukan cerita lama, dia ada perjanjian. Oh. Ada perjanjian. Jadi floor tu dia ada 60 bilik. 60 bilik tu memang tak boleh guna. Kalau kita masuk, semua bau kapet, semua bau perabot. Awak kemas macam mana pun, katalah bilik tu bersepah awak kemas kejap lagi dia bersepah balik. Dia tak boleh. Okey, dalam cerita ni, dalam kisah ni, saya dengan asisten saya, masa tu saya first time kerja di hotel tu. First time kita orang akan pergi ke level tu atas arahan pihak atasan. Masuk ke level dia ada 2 wings, 2 sayap lah. Kita pergi yang sayap yang pertama, sebelah kanan. Masa tu first sebelah kanan. Masuk. Staff saya kata, asisten saya kata, puan, kita kena mulakan yang bilik yang belakang sekali. Kenapa tak mula bilik yang depan? Ni kira orang kata macam kalau kita mula bilik yang depan, bila kita dah start ke depan ke belakang sini, jadi kita jarak nampak jauh. Daripada pintu yang kita masuk untuk staff tu, daripada ujung sana kita akan nampak jauh. Ya. Jadi biasanya kita akan mula daripada belakang. Bilik hujung dia akan ganjak ke depan, jadi kita nampak bilik yang Pintu bahagian keluar. staff tu dekat. Jadi apa-apa hal kita boleh. Lagi lah. Ya, betul. Jadi first time saya ke tingkat tu, bilik nombor 30, nak masuk tu ada cara dia. Saya tengok masa tu saya tak tahu lagi. Asisten saya ni bila mungkin dia ada baca-baca sikit ke macam mana kan. Buka je pintu bilik, kita dah rasa lain. Bilik tu memang tak pernah guna.
Saya masuk toilet, nak check toilet, staff saya check bahagian bilik, berdentum dekat luar. Macam ada orang hempas pintu. Tapi kita tak tahu apa pun. Masa tu saya memang tak tahu sebab tak ada staff yang cerita dengan saya. Sepatutnya kita sebagai pengurus kita kena tahu. Orang atasan pun tak bagi tahu saya. Kalau jadi apa-apa hal dengan anak buah saya nak kena jawab. Jadi tu saya tanya dengan staff saya, apa benda tu? Saya tak boleh cerita dengan puan dululah. Dia kata, nanti saya cerita. Bila free saya cerita. Wings yang pertama tu 3 kali berdentum. Masuk wings yang kedua, saya kena kacau. Masa tu saya punya assistant tertinggal telefon. Puan, saya tertinggal telefon ni. Awak pergi ambil, saya tunggu. Itu permintaan saya, nak bilik yang pertama. Saya tak nak pergi bilik belakang. Saya nak bilik yang pertama. Sebab wings yang sebelah kanan tu kita orang dah kena kacau 3 kali. Berdentum bunyi bilik, tapi kita tak berdentum bunyi pintu bilik. Tapi kita tak tahu apa benda. Bila masuk wings yang kedua, saya nak bilik yang pertama dulu. Bila masuk bilik yang pertama, pintu terbuka. Staff saya turun, saya tunggu sekejap. Automatically saya ngantuk. Terus kalau kita masuk bilik hotel tu, kita akan nampak meja tulis. Kita tidur kat situ lah sekejap kan. Saya terleku, saya tu tidur. Alih-alih pipi saya kena tampar. Memang birat lah, muka saya memang birat. Lepas tu tahu-tahu tengok, saya ingatkan saya punya assistant yang nak mengusik. Cakap, kau ngajar pula budak ni kan. Kau main tampar-tampar kau punya bos lah situ kan. Tapi saya tengok, tak ada orang. Pintu bilik tu pula tertutup. Sedangkan masih kita buka pintu bilik tu, kita dah sendal dengan getah tu kan, sendal. Jadi bilang siapa pula yang tutup? Check, tak ada siapa. Memang tak ada orang. Nak buka pintu bilik, saya lock. Saya terkunci daripada dalam. Macam ada orang tahan daripada luar. Bila dah kena tahan daripada luar, masa tu saya dah panik. Biasalah kita dah seorang dekat level tu, memang panik. Sebenarnya di level tu lah yang pihak hotel paling takut. Tak ada orang yang tahu yang ada staff tertinggal dekat tingkat yang tak sepatutnya kita ada. Kadang-kadang boleh bawa maut. Sebab ada kes kematian dekat situ. Tapi saya tak ingat bilik yang mana, tapi tingkat tu terus automatically dikosongkan dan di situ ada dia punya perjanjian. Ya, ada perjanjian dia. Jadi dia akan sentiasa ada orang. Sentiasa ada orang datang, walau fix macam mana pun tingkat tu tak akan dibuka. Jadi dekat situ saya dengar macam-macam. Bukan saya seorang, semua nampak. Jadi tingkat tu sebenarnya ada orang yang tertentu saja boleh masuk ke tingkat tu. Kalau macam saya dah kena masa tu, memanglah kita pun rasa macam kenapa tak bincang dengan kita, sebab kita yang handle department tu, kenapa tak bincang dengan saya. Jadi apa-apa dengan anak buah saya macam mana. Tapi sebenarnya ramai yang dah berhenti, terutama staff housekeeping. Ada yang dah meninggal, kena gangguan. Ada yang hilang kewarasan sebab nampak. Dan ada yang orang kata apa, itulah 2 tu memang teruk gangguan. Jadi macam mana akak boleh keluar masa tu? Saya boleh keluar masa tu. Saya pun nak ikutkan, saya ni bukannya nak kata azan tu tak adalah. Azan orang perempuan. Macam tu lah lebih kurang suara saya kan. Guna telefon yang dalam bilik tu, function tak ada. Tak ada line. Guna handphone, masa tu handphone adalah yang kira orang kata macam yang baru-baru nak hidup telefon tu kan. Pun tak nyala juga. Jadi bila saya lepas saya azan, okeylah, sebelum tu ada dengar suara orang nangis, tapi saya tak tahu siapa. Nak kata suara perempuan pun tak, nak kata suara itu pun tak, dia tengah-tengah. Sayup, orang kata kalau sayup dia dekat. Kalau jelas dia jauh. Okey. Jadi bila selepas selesai saya azan, pintu tu boleh buka. Bila boleh buka itulah staff saya datang. Dia orang panik. Dia orang takut saya hilang. Takut buka pintu tengok tak ada orang. Itu yang dia orang takut. Saya masa tu rasa saya demam masa tu. Ada kat seminggu saya terpaksa cuti. Itu yang cuti saya paling lama. Itu yang paling saya tak boleh lupa lah sampai sekarang kan. Ada di Cering. Kalau terkunci, saya rasa memang kalau orang tak jumpa, dia gaib macam tu je. Itu kisahnya. Seram juga. Seram di hotel, bawa hotel kalau jangan main-main aku man bersapai pintu tu man. Kalau lebih dia kalau dah kena macam tu, kau pukul apa tak jadi apa Pi?
Ui, itu dalaman je Kudrat dulu. Janji lepas ni cerita. Ya. Ini cerita janji lepas je. Memang sampai. Tadi aku ada bawa dengan akak kat kedai tadi. Aku cakap macam mana kan situasi kat kampung kita ni, okey tak okey kan? Ada nampak-nampak apa. Aku tanya akak kata boleh tahan lah kita punya kawasan ni. Menternak banyak. Dulu kawasan ni ada kisah dekat. Oh, ada kisah dia. Ada kisah. Tapi kalau saya nak tak boleh bagi tahu lama kan. Orang kampung kita tengok kat YouTube ni. Jangan cerita tu. Dia kena selepas YouTube lah. Luar kawasan boleh bercerita. So kalau hotel kat, macam mana kita nak tahu hotel tu sebenarnya clean lah daripada benda ni? Ke memang semua hotel ada lah? Semua hotel berantu. Sebab Kita dia pernah lama tu terbiar pi. dekat Melaka. Dekat apa? Pantai Kalau Puteri. nak kata semua hotel tu memang ada. Paling at least satu mesti ada. Sebab untuk diorang punya operasi terus berjalan. Dan operasi itulah perjanjian dia. Mana macam kau duduk sini jangan ganggu aku. Ya, Betul tak? janji aku punya, kau buat Selah. kerja kau, aku buat kerja aku. Janji dia punya apa? Kita punya operasi hotel tu terus berjalan macam biasa. Kira macam pelaris lah kak. Ya, Oh. mesti ada. Bohong kalau hotel setakat kosong. Tak ada. Tapi ada juga orang yang cerita kat saya kan, macam bangunan yang tinggi-tinggi ada korban dia untuk bangunan tu kukuh. Kalau pada saya lah, mesti ada. Mesti ada kak Sebab apa? Mana ada orang nakkan bangunan kosong gitu-gitu je. Mesti ada imbalan. Kalau dalam bahasa kita imbalan lah. Kalau dalam bahasa yang lebih ni, kita panggil korban. Biasanya nyawa orang yang kita sayang. Oh, Nyawa orang yang kita sayang tu siapa? Manusia. Dia dulu boleh lah dia guna macam haiwan, macam kambing ke. Kan biasa kita dengar kan. ayam hitam kan. Ya biasa tu. Tapi kalau bila dah buat perjanjian korban, biasanya nyawa. Ya, biasanya macam tu. Kita ada satu soalan lah nak tanya. Akak rasa kita orang ni ada something ikut ke? Tak payahlah. Apa pasal pula? Kalau cakap ada, aku nak balik macam mana? Balik je lah. Jangan kak. Saya lah. Koko akan nampak ada rimau ke apa kan? Oh, nampak DC lah. Bukan DC mana tanyalah. Penjaga Akak ke? dia, ni. akak kata ada gangguan aku boleh pergi berubat ke apa? Ada. Oh ya ke? Ni Apa benda ke? Kobra. Bayang-bayang. Bayang-bayang. Bayang-bayang memang nak ikut tak? Tak adalah. Oh. Ini memang betul-betul tak ada ke? Tak ada. Buat tak ada. So bila kali terakhir akak nampak kak? Tadi. Tadi. Kau masalah ni tahan kau. Janganlah tanya Sebab benda-benda yang aku- baru. Aku dah buat kali akak ni. Sebab dia kata kawasan ni boleh tahan lah. Okay, Apa yang akan nampak tadi kak? Tadi Cikgu Michai kata dia suruh saya tukar tempat. Perasan Pokok tak sampai tadi? sini. Betul. Sampai Dia suruh duduk sebelah. sebelah sana. Sebenarnya better saya duduk yang first tu. Oh. Tapi bila dah bertukar tempat, dia daripada yang sana, daripada yang seberang sana, dia terus ke kereta sebelah. Oh. Kereta sebelah ni dia bukan sosok. Pergerakan. Pergerakan yang memang tak ada bentuk. Rasanya boleh faham kot. Faham. Dia macam zup-zup je tu lah. Dia mengarut. Terus yang tu saya cakap dengan dia. Tadi alih-alih saya panas sangat tau. Saya kata kenapa panas sangat ni? Tu, kalau perasan lah. Kejap-kejap saya toleh belakang. Kejap-kejap saya toleh Aku belakang. tengok atas bukit tu kan. Bukan bukit sini. Yang dekat masa kita duduk dekat kedai makan tadi tu. Kalau perasan lah saya sekejap tengok belakang. Oh, Sekejap sungai, tengok arah belakang. sungai. Mana sungai ya? Ya, bukit atas atas bukit tu. Oh tu bukit ni. Oh saya ingatkan sungai dengan hutan je kat belakang tu. Naik bukit. Oh bukit. Daripada situ tak nampak tapi macam ada, kalau perasan macam dia kelibat, dia tak ada menyerupa. Dia kelibat zup terus masuk dalam kereta. Dia berdondang sayang lah dalam dalam tu. Sebenarnya macam mana akak adap benda-benda sini harian akak dah macam dah lali, akak buat tak tahu je. Nak kata dah lali tu tak juga. Bohong sangat lah kalau kita takut kan. Benda ni kena tengah-tengah lah. Ya, macam Jangan terlalu berani, jangan terlalu takut. Dia lagi kat rumah kat seorang-seorang ke apa ya, kan. nak solat ke apa kan. Nak solat dia lalu pula. Ui. Dia
Saya kalau nak kata nampak atau rasa tu, dia tak tentu. Kalau rasa macam, contoh macam tadi saya datang, saya tertoleh. Saya tak tahu adakah itu kawasan perkuburan ke tempat, sebab dekat situ tak ada lampu. Ada dalam jarak berapa kilometer, rasanya tak sampai 1 kilometer kat situ. Tu saya cakap dengan Cikgu Michai, tertoleh kan. Nak kata nak buat tak kisah tu tak boleh juga, sebab memang kita dah nampak kan. Itu je lah. Jadi nak kata selalu sangat tu tak. Sekarang ni dah banyak sangat kurang lah. Tapi bila sekali dia datang, hardcore lah. boleh tahan lah. Dia mengganggu akak ke? Dia sekadar lalu ke? Dia Memang dia nak tunjuk kat akak. Dia tengah-tengah tulis novel, dia tarik pen. Pernah baru-baru ni kan ada penutup pen yang Yang tu saya tengah menaip, dia terpelanting. Maksudnya benda tu bergerak. Dia terbuka lah daripada penutup tu. Pen tu dia depan mata tu gitu, terbuka. Terus berhenti. Saya tak tulis lagi. Tapi kalau nak kata selalu tu tak ada, jarang. Tapi bila jarang macam yang awak beritahu tadi, memang yang hardcore lah. Hardcore tu Hardcore tu yang tak sanggup tu. main tak boleh nampak. Lepas tu tulis pula novel seram. Memang meriah dia datang. Dia boleh jadi macam dia tengok, dia ni suka tulis macam ni nah. Ui. Datang yang ngeri-ngeri man. Tengah datang depan muka ram. Itu aku nak tahu, benda tu datang nak kacau akak ni ke, ataupun memang dia kerja dia lalu-lalu ke? Dia macam ni, kita tak panggil dia. Contoh macam, okay, aku nak jumpa kau, contoh. Bukan macam tu sebenarnya. Kita menulis je, walaupun kita tak describe bentuk tu macam ni, tak. Kita kias je. Ada. Dia menghadirkan diri. Engkau panggil aku, aku hadir. Dia faham. Dia macam tunjukkan diri dia je lah. Dia tunjukkan diri tu just macam tak berapa clear. Sambil lalu lah. Tapi dia tertonggok dekat situ sepanjang bila kita start bercerita kisah dia, dia di situ. Sampai dah selesai. Menemani. Alamak. Menemani. Aku tak nak sampai jadi tentu dah. Sebab tu jangan. So akak pernah nampak orang macam kena buatan orang ke? Akak boleh nampak tak? Kalau buatan orang tu tengok keadaan jugalah. Tapi saya biasanya kalau saya dah nampak, saya tak cerita, saya diam. Sebab saya takut nanti dia berpindah. Dia boleh pindah Sebab dia naik bas man. dia macam, bukan macam lagi. Sebab biasanya orang yang hijab terbuka secara semula jadi ni lebih senang daripada orang yang gata-gata buka. Yelah kan takut macam awak ni dah kena buat orang dah. Kita pula kena. lebih kurang macam tu. Sebab aku ada baca orang yang boleh nampak benda-benda macam ni, diorang punya badan tu kalau benda-benda tu nampak macam ada lubang boleh masuk. Liang. Kita panggil liang. Lagi mudah lah. Dia macam sup masuk tu. Betul. Bila kita dah ada liang, mudah. Tapi bila kita nak tutup, tak boleh. Dia akan selamanya. Tapi jarang-jarang lah. Tapi kalau yang memang sengaja minta, tu kadang-kadang dia mengaruk. Kerap lah. Kerap. Kadang-kadang kalau dia mengaruk tu, bukan dia aja, kadang-kadang melibatkan orang sekeliling dia. Macam tu lah lebih kurang. Tapi ada juga kan orang nak tengok kan. Ada tak faham aku. Sebab tu orang suka cerita seram orang macam gitu. Tak, kau bayangkan macam aku cakap kan. Kau boleh buka, lepas tu kau nak semayang pun kau boleh nampak dia lalu ke apa kacau. Kehidupan kau tak tenteram. Mungkin ada tujuan lain lah. Nak berubah orang ke. Banyak Boleh faedah juga, nak buat boleh orang. jadi. Al-Quran ada kau sibuk buka. Tapi akak boleh nampak yang benda dalam badan orang tak kak? Boleh. Wah. Tapi biasanya saya tak cerita lah. Jangan cerita kak, jangan cerita. Sebab apa? Ini secara lisan je lah. Seandainya dia beritahu, takut dia hilang kewarasan diri. Takut tak boleh bawa lah. Ya, betul. Betul. Kita dah nampak, kita diam je lah. Kalau orang tak tahu, tiba-tiba tahu kan. Kan? Biasanya yang ada dalam badan tu macam Saka. Saka. Kadam lah, cek kadam. Kalau kadam tu biasanya dia pengikut. Marah-marah, Tapi kalau saka tu dia memang, Terikat tak ya, dia ada perjanjian keluarga. Sekiranya dia dah mula benda tu daripada keturunan yang pertama, dia akan menurut. Keturunan kedua, ketiga sampai 7.
Kadang-kadang tak ketujuh. Kadang-kadang tak ada. keturunan lah. Sampai kiamat. Oh, sampai keturunan tak ada. Mana Melainkan kalau kita nak matikan perjanjian tu, orang yang pertama. Generasi pertama tu yang kena matikan dulu. dah dia pun dah kat dalam. Macam mana nak ni? Nak Itu settle? masalahnya. Itu Maknanya masalahnya. siapa yang buat perjanjian, Ya. dia yang kena batalkan perjanjian tu juga. Dia yang kena batalkan. Sebab dia yang memulakan dan dia yang kena mengakhirkan. Benda tu nak sign dia ke habis. Dia macam tu lah. Ibarat Approval dia. lah. Contohlah yang keturunan yang kedua tak nak terima, dia akan itu yang saya cakap tadi. Kalau yang kedua tak nak terima, dia akan melibatkan orang keliling, dia akan minta nyawa. Kau settle lah macam mana sekalipun. Dia mengamuk lah kak Dia nakkan tuan daripada keturunan tu juga. Habis kalau contoh lah kan, tiba-tiba dia ni tak ada anak. Tak ada Keturunan lah. dia putus lah. Jadi dia akan terawang-rawang macam tu sendiri ke ataupun dia akan ganggu orang lain? Okey, yang itu saya kurang pastilah. Tapi kebiasaannya keturunan, aliran darah. Mana kena pergi pakcik anak buah macam tu lah. Boleh. Betul. Boleh jadi kan? Sebab kita aliran darah sama kan? Ikut nasab lah. Lebih kurang lah. Dalam. Ya, maksudnya keturunan kau, adik kau Contoh semua macam salah seorang daripada adik-beradik itu tak ada anak. Okay, dia nikah tak ada anak. Dia akan beralih pada adik-beradik yang ada anak pula. Biasanya dalam satu keluarga tu seorang mesti kena waris. Yalah. Biasanya waris. Yang setahu saya lah. Sebab dalam keluarga saya ada. Tapi kita dah putuskan lah benda tu kan. Sebab sempat Dia macam kita orang tak tahu apa-apa. Macam mana Tak tahu ke? Ya. Yang itu wallahu alam lah. Tapi Kau jangan berborak sama sendiri. Tak tahu. sebab apa kalau Dia macam nak Ya. bila keturunan yang Yang nombor satu pun kita tak kenal siapa. bukan, maksud aku bila keturunan yang hidup dalam lorong mistik ni tau. Mana atuk saya dulu pandai ubat orang, arwah nyang saya dulu dukun besar. Jadi kira sedikit sebanyak nak tahu apa yang Apa mungkin yang terjadi. mungkin ada ke kita tak tahu kan. Kita tak tahu. kebiasaannya yang pengalaman saya lah. Kalau nak kata pengalaman orang tu, saya bagi contoh yang saya ni lah. Okey, macam keturunan saya, moyang saya daripada Kalimantan. Pernah dengar daerah Pontianak? Pernah. Okey. Nama mula seram. Itu ada cerita lah. Yang dapat nama tu ada cerita dia. Moyang saya tu Cina betul lah. Jadi tu yang pertama. Level yang pertama. Bila masuk pada nenek saya, dah level yang kedua. Jadi untuk nak masuk ke level yang ketiga ni, kita nak putuskan macam mana. Kita cari rangkaian yang kedua tu. Kita contoh dia ada adik-beradik dalam berapa orang kan. Salah seorang daripada dia tu, kalau seorang tak nak, seorang lagi kena kan. Yang salah seorang tu kena putuskan dari aliran yang kedua tu. Ya, kena maknanya putuskan. kalau nenek ambil, adik-beradik nenek yang kena putuskan. Ya, betul. Tapi macam keluarga saya, keturunan saya, yang memutuskan ni level yang ketiga. Moyang atau level yang ketiga. Pakcik lah. Kalau ikut dia. Nak ikutkan ibu saya. Cucu lah, pangkat cucu. Tapi ibu saya tak nak terima, kita matikan. Matikan tu ada cara dia. Caranya tu susun novel yang akan datang. Mengerti. Pandai bisnes. Pandai bisnes. Itu kau kalau kau nak dapatkan novel Cering, kau boleh berhubung dengan nombor kita akan letakkan description kat bawah, ataupun kau boleh pergi ke Facebook. Apa tadi kak? Nazrin Reza. Nazrin Reza. Satu cerita lagi boleh ambil? Minta satu cerita lagi. Cerita apa? Kita seram apa-apa. Aku? Tak minta kat akak ni. Okey, ni yang dalam Cering juga. Okay. Kena beli ni. Kenapa? Mungkin pernah dengar Highway Karak. Okey. Ya. Okey, biasa orang dengar cerita pasal Volkswagen. Betul? Volkswagen kuning? Tapi saya bukan Volkswagen. Saga. Van. Van. Okey. Masa tu saya bertugas di Johor Bahru dalam bidang perhotelan. Masa tu kita orang ambil cuti sama-sama. Kita ada bercuti geng, ada geng kita kan. Jadi ambil cuti sama-sama, pergi ke Pantai Timur lah bercuti. Jadi waktu tu kita orang lalu Gombak. Okey, Tol Gombak tu. Okey, kita lalu situ. Masa tu cuma ada 1-2 biji lebih kurang macam tu lah kenderaan yang lintas kan. Jadi masa tu kita naik transport kawan ni, kalau tak silap saya, yang seat
berapa orang ni, 6 orang 8 orang tu, MPV lah. MPV lah. Okey, MPV. Jadi masa tu giliran saya duduk depan. Driver bertukar, yang driver asal pindah belakang, saya duduk depan, yang duduk sebelah driver tu yang bawa. Okey. Co-pilot lah. Co-pilot lah. Jadinya masa lalu dekat situ tu, sembang-sembang lah. Ada lagu yang Eka Matra tu, Pusara di Lebuh Raya kan. Okay Kebetulan lah pula. Kebetulan kan, nyanyi-nyanyi. Lepas tu alih-alih dia punya rangkaian tak ada. Biasalah kan kau situ kan. Okey. Habis tak ada. Jadi waktu tu masing-masing dah tak ada benda nak borak. Line pun tak ada, handphone pun tak ada line. Tidur. Yang member belakang ni semua tidur. Cuma saya dan saya ingat lagi kawan saya yang nama dia Hafiz. Dia ni pun sama dengan saya. Dia lagi hardcore nampak. Tapi dia jenis biasalah orang lelaki dia macam cool aja kan. Masa ni lah kebetulan ada sebiji van lalu potong kita orang. Keadaan van tu memang buruk sangat. Cat tu kopak-kopak dengan cermin letak plastik. Jadi memang teruk sangat lah. Van Uzo lah. Ya, van Uzo. Jadi bila setiap kali nak potong, dia dah potong. Hafiz nak potong lagi, tak lepas. Bila tak lepas tu, jadi kita orang surrender lah. Cakap dengan Hafiz, tak payahlah nak kelang kabut sangat. Sebab apa, tempat tu pun tak lari kan. Jadi di pertengahan jalan tu, kita orang kena. Masa tu, yang first tu kan nak potong tak jadi. Kita orang terpaksa ngalah. Berdentum mata bumbung. Memang berdentum. Duduk. Macam ada benda berguling. Lepas tu saya cakap dengan Hafiz, apa benda tu dia kata, buat tak tahu je. Tapi sebenarnya ada benda yang mengikut dalam van tu, yang ikut kereta kita orang. Jadi benda tu bukan setakat habis dekat situ je, mengikut sampai ke resort. Sampai di resort, the next kena baca cering. Pandai bisnes. Tergantung. Aku malah macam tu. Aku mesti beli ni. Aku mesti beli. Kalau kau nak tahu sambungan kisah tu, kan kau kena beli novel cering. Kita tanya apa yang berdetum tadi tu kan. Cering kena beli bro. Okay. Kak, ada tak ayat-ayat yang Kak amal selama ni? Tak ada. Tak ada lah. Bukan ayat Quran tu. Ayat Quran yang biasa-biasa, yang biasa kita 3 kurs, selawat, Fatihah kan. Itu biasa je, tak adalah yang apa orang kata macam pendinding tu, tak ada. Sebab berbeza dengan orang yang nampak semula jadi dengan orang yang minta tu. Biasanya minta tu dia adalah ada pendinding amalan-amalan dia lah. Tapi yang semula jadi ni tak ada. Saya tak tahulah orang lain, tapi pada saya tak ada. Jadi apa pandangan akak lah untuk zaman sekarang kan banyak paranormal yang tak normal zaman sekarang ni, yang jenis suka cabar-cabar. Yalah, akak boleh nampak mungkin sedikit sebanyak tahu lah PL tu kan. Jadi apa mungkin nasihat ataupun pandangan akak lah tentang geng-geng yang suka menyeru, cabar-cabar. Tapi Kak, sebelum tu saya nak tanya, akak tengok video paranormal kan diorang rakam kan. Akak boleh nampak tak benda tu betul tak betul? Saya kalau nak komen pun nanti luar cerita. Sebab apa? Bukan, rasanya ramai yang tengok ni. Jadi saya mungkin lepas ni InsyaAllah kita nak. InsyaAllah akan datang. Jadi nak kena jaga juga kan. Nanti luar kita cerita. Maksudnya kan zaman-zaman budak zaman sekarang apa spirit of the coin. Spirit of coin. Spirit of coin. Diorang kan suka yang bukan-bukan ni. Itu mencari. Maksud saya itulah yang suka mencari yang seru-seru ni. Yang pukul tu benda tu dia dipukulnya. Macam mana? Kau dah tengok dia nampak benda tu dipukul. Itu Indonesia tu. Uish. Kalau aku nampak tak sempat pukul lah, tak cukup tanah lagi lah. Kalau macam spirit of the coin tu, macam mana kau mula, kau kena habiskan. Tak boleh berhenti tengah jalan kan? Tak boleh. Sebab kita dah menyeru, kita kena berhentikan seruan tu. Kalau kita tak ikut pada atur cara dia, takut dia akan menghantui kita sampai benda tu selesai. Maksudnya benda tu tak ganggu kita lagi. Lebih kurang macam tu lah. Sebab sekarang ramai kan budak-budak asrama kan. Yang bukan mainannya. Berani sangat. Tak nampak, sibuk nak nampak. Lepas takut tu pula. Ya betul. So itulah sikit sebanyak cerita daripada Akak Riz. So saya nak ucap terima kasih Akak sebab datang. Sebab sudi datang studio kita orang, kongsi cerita. Sebab sebenarnya tak semua orang diberi kelebihan untuk nampak perkara-perkara begini. Dan macam akak pula dia
kongsi dalam novel yang dia buat. Itu Cering. Korang boleh dapatkan di link kat bawah. Nanti korang boleh contact dengan Kak. Tapi kena cepat sebab stok memang limited. 600 berapa Ustaz? 616 surat. Jadi banyak cerita yang macam saya pernah borak dengan Cikgu Micai, dia cakap cikgu bila baca novel tu dia boleh in dalam cerita yang dalam yang akak ni tulis. Macam mana yang saya tulis, apa yang saya rasa saya tulis, saya nak pembaca sama macam saya menghayati ada dalam cerita tu. Cikgu Micai kata boleh masuk dalam cerita tu. Jadi kau boleh dapatkan dekat kontak kat bawah. Kira ada jiwa lah. Ada jiwa, ada roh. So macam kalau kau nak cek madu, kau beli kat link di bawah. Ya betul. Jadi, kau boleh pergi dekat @ar.legacy TikTok dia. TikTok dia. Ini kalau untuk episod kali ni, seandainya ada terkasar bahasa terlanjur bicara, kami mohon maaf. Jadi itu saja untuk episod kali ni. Kita jumpa pada episod akan datang. Tak ada modal. Goodbye.